Macam mana nak transfer alahan mengandung kepada suami? Boleh ke? Ramai ibu hamil bergurau. Kalau boleh, nak sangat pindahkan alahan ni ke suami, biar dia rasa sikit apa yang kita rasa. Tapi, boleh ke sebenarnya? Jawapannya, secara fizikal, boleh. Tapi secara emosi dan biologi, ada sesuatu yang menarik berlaku. Sebenarnya, bila suami sangat rapat dengan isteri hamil, hormon dia pun boleh berubah. Kajian tunjuk, hormon testosteron suami boleh menurun dan hormon prolaktin dan kortizol dia naik. Kita panggil ni Kuvat syndrome atau sympathetic pregnancy. Sesetengah suami boleh rasa loya craving, pelik, mood swing, berat badan naik perlahan-lahan. Bukan sebab dia manja, tapi sebab badan dan emosi dia connect dengan pasangan. Inilah kuasa empati dan hormon. Jadi, walaupun tak boleh pindah alahan 100%, awak boleh ajak suami masuk dunia hamil awak supaya rasa sakit tu jadi ringan bila dipikul sama-sama. Dan untuk bantu ibu lebih bertenaga, kurangkan rasa loya dan cukupkan nutrisi harian, minum Everty Mama setiap pagi sebelum sarapan. Biar badan tenang, hormon stabil dan hati pun terasa disayangi.